Okay, hi guys, hari ni kita ada sebuah Alza. Okay, so owner datang dekat sini, dia upgrade dia punya tinted kepada Cemelin Blue. Okay, so di bahagian depan sini dia ambil 50 kegelapan. Okay, pilot dan juga co-pilot pun still sama juga, 50 kegelapan. Belakang dia ambil 80% kegelapan VLT dia. Okay, so korang boleh nampak kat belakang sini sangat-sangat cantik and premium lah dia punya colour warna. Okay, so ramai juga tanya, bang, kalau kata pasang Cemelin Blue macam ni, dalam macam mana? Jelas tak jelas? Warna biru juga ke? Ke warna apa? Okey, jom kita tengok di bahagian dalam. Warna apa? Alright. So di bahagian depan, nampak? Sangat-sangat jelas lah. Bukan warna biru, bukan warna hitam, bukan warna purple ke apa, tak. Still ikut macam tinted yang sama juga. Okey. So kita nak bagi tahu Cemelin Blue yang ni, dia punya IRR 95% ke atas lah. And then UV 99, VLT boleh pilih lah. Sama ada nak 50 kegelapan ataupun 80 kegelapan. Okey, so korang yang nak pakai Cemelin Blue macam ni, jangan malu, jangan segan, boleh hadir di Fancy Changes Sembilan Alam. Kita akan bagi harga yang special dan juga warm machine yang terbaik dan waranti sehingga 5 tahun. Okey, tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okey, ngam, see you.